Bagaimana hukumnya ketika kita makan di rumah makan atau resto orang non-Muslim kerana kita tidak tahu haram atau halalnya makanan tersebut atau proses pembuatan makanan tersebut kerana kita tidak tahu bahawa resto tersebut milik orang non-Muslim. Kalau kita tak tahu restoran itu milik orang non-Muslim, maka kena cari tahu dulu. Jangan asal makan. Ditambah lagi mungkin kita berada di satu kawasan, di situ masyarakat majmuk. Ada orang Islam dan ada non-Muslim. Jadi jangan kerana laparnya, lepas tu gelap mata, masuk mana-mana restoran. Tak boleh. Kerana restoran orang non-Muslim, mereka ni tak pandang halal haram. Mereka tak pandang halal haram. Mereka ni semuanya jadi halal. Oleh sebab itu, seorang Muslim yang warak kena berhati-hati. Pastikan kalau restoran ini tak tahu ini punya Muslim ke tak non-Muslim. Cari tahu. Kalau malas saya tahu, carilah restoran-restoran yang aman, yang confirm punya orang Islam. Kerana kalau orang Islam, mudah-mudahan restorannya adalah restoran yang halal. Kalaupun seandainya ada dijual yang haram, itu urusan dia. Itu urusan dia, itu bukan tanggungjawab kita. Tambah lagi kalau ada logo di sana, logo halal daripada Jabatan Ugama Islam atau logo MUI, ya kan, Majlis Ulama Indonesia, halal, kita tak ada masalah, kita masuk saja. Okey, Allahu taala alam bissawab.